Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahin Afiqah binti Muhammad Azali dari Pak STEM 1. Hari ini saya ingin mengkongsikan makanan tradisional di Terengganu. Keunikan pantai timur Semenanjung ini bukan saja terletak pada pantainya yang cantik, juga terletak pada keunikan makanannya tradisional di sana. Makanan pertama kita ialah kuih lok-lik. Kuih lok-lik ini mungkin ramai yang tidak mengetahuinya. Ia merupakan kuih tradisional masyarakat Terengganu. Kuih ini mempunyai rasanya yang lemak dan sedikit manis yang menjadikan ia digemari orang tempatan. Cara pembuatannya ialah mula-mula sekali beras pulut akan dimasak sehingga keperangan, kemudian akan diangkat untuk ditumbuk menggunakan lesung kayu supaya menjadi serbuk beras. Kelapa akan diparut untuk menjadikan inti kepada lok-lik. Untuk pembuatan inti kelapa pula, kelapa parut, gula melaka dan gula kasar akan dimasak bersama untuk dijadikan inti. Begitulah cara penyediaan inti kelapa untuk memberikan rasa manis dan lemak. Serbuk beras pulut kasar tadi akan dicampur dengan inti kelapa yang dimasak tadi. Lok-lik ini akan ditumbuk selama 15 minit. Lok-lik ini akan ditumbuk sehingga sebati sampai dia tidak melekat lagi pada lesung. Nama lok-lik ini diambil melalui cara pembuatannya, iaitu gabungan perkataan di antara adunan dibiarkan selama beberapa minit, iaitu lok, dan adunan yang ditumbuk di dalam lesung sehingga lik. Kemudian adunan tersebut akan dimasukkan ke dalam dulang yang besar. Adunan tersebut akan diuli dan dibentuk menjadi lepeh dan dicampurkan dengan tepung beras halus tadi sehingga kesemua adunan habis diuli. Adunan tersebut juga boleh diuli menjadi bulat-bulat kecil yang senang untuk dimakan. Kuih ini juga mempunyai bentuk yang seakan-akan kuih kepal dan kuih gemuk. Mempunyai tekstur yang berbiji dan rangup. Kuih kedua kita ialah kuih belimbing. Sekali pandang, penampilan kuih ini persis seperti kuih dari Sepanyol, iaitu churros yang pernah hangat di media sosial. Perbezaan kuih ini adalah lebih pendek berbanding churros. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kuih ini ialah air 250 ml, gula 300 gram, 1/2 perasa lemon. Kemudian direbus sampai mendidih selama 10 minit. Selepas mendidih, biarkan selama beberapa minit. Selepas itu, 500 ml air akan dimasak bersama-sama dengan 25 gram gula pasir dan sedikit garam. Kemudian akan dicampurkan dengan 20 gram minyak goreng. Kacau sehingga gula larut dan mendidih. Setelah mendidih selama 2 minit, kecilkan apinya dan masukkan 250 gram tepung gandum dan juga 50 gram tepung jagung. Kacau sehingga kesemua adunan merata.
Setelah adunan menjadi begini, masukkan telur ke dalam adunan secara beransur-ansur sehingga kesemua adunan dicampur rata. Setelah adunan menjadi sejuk, bolehlah mengulinya menggunakan tangan. Kemudian adunan tersebut akan dimasukkan ke dalam beg adunan dan adunan tersebut akan digunting seperti di dalam video. Setelah matang, bolehlah diangkat dan ditapiskan. Setelah itu, kuih belimbing akan dimasukkan ke dalam cairan gula. Makanan kita yang ketiga pula ialah ketupat sotong atau dipanggil tupak sotong. Ia juga dikenali sebagai sotong Sumbat. Makanan ini boleh didapati di pantai timur Semenanjung Malaysia, khususnya di Kelantan dan Terengganu. Masakan ini merupakan sotong yang disumbat dengan pulut yang dimasak dalam santan pekat. Cara penyediaannya ialah mula-mula rendamkan beras pulut, kemudian cuci dengan bersih sotong. Bahan yang digunakan untuk resipi ini ialah pulut, santan kotak, 3 inci halia, 1 bawang besar, 1 sudu halva, 1 sudu gula dan sedikit garam, 5 cawan air dan pencukil gigi. Mula-mula, kita sumbatkan beras pulut ke dalam sotong. Apabila sotong sudah penuh, ambil kepalanya dan ditusuk menggunakan pencukil gigi. Langkah tersebut akan diulang sehingga kesemua sotong disumbat. Setelah itu, sotong akan disusun di dalam periuk. Kemudian masukkan santan kotak pekat ke dalam periuk. Selepas itu, masukkan bawang besar dan halia, dan gula juga garam ke dalam periuk. Kacau sehingga kuah tersebut mendidih dan sotong tersebut masak. Ini sahaja makanan pantai timur yang mampu saya kongsikan. Sekian daripada saya, Nur Syahinda Afiqah dari 4STEM1. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sekian daripada saya.